Halo bos, selamat petang. Saya Awang Pang. Hari ini saya nak recommend kawan-kawan ini kereta. Okey, ini kereta tahun 2012. Honda CRJ CRJ ini manual punya, 6 speed punya. Manual. Lepas tu harga cuma jual 28,800. Kereta ni boleh masuk loan boleh masuk loan bulanan 600 lebih. Boleh tapak yang kereta ni. Ini manual punya, biasa orang ambil lah. Sebab saya sendiri pun main manual juga. Kalau auto punya dia pakai CVT gearbox. Dalam macam ni lah. Okey, dia punya bateri ada function intake. Okey, dia sudah tukar. Empat adjust stopper Swabber sudah tukar. Empat adjust stopper. Dia punya spring pun semua sudah tukar lah. Okey. Harga jual 28,800. Sport rim dulu punya owner sudah tukar lah. Cantik-cantik tahun 2023. Okey, dia tayar tak silap Yokohama. Dalam boleh nampak dia punya adjust stopper. Belakang pun ada. Tapi ini kereta Ejo sudah tukar. Dalam macam ni. Okey. Dia ada sport mode. Lepas tu normal, eco. Kereta ni full tank lah. Full tank boleh jalan 500 lebih. Okey, current sudah penuh. Meter memang ada lah. Recording. Dulu punya owner pasang punya Android player semua ada. Masuk gear, 6 gear. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ejo sudah tukar. Saya tadi ada tengok lah dia sampai separuh. Dia punya piping lah sampai separuh aja. Okey, belakang macam ni. Tak ada itu spoiler lah. Harga cuma jual 28,800. Kalau loan boleh masuk kredit aja. Bulanan 600 lebih boleh dapat yang kereta ni. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan si peminat, boleh datang kita punya kedai, ada submit dokumen dulu, masuk loan dulu. Sebab sebiji aja. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.